Berjumpa lagi dengan saya sebagai guru kimia anda. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan memasuki bab yang terakhir dalam sukatan tingkatan 4, iaitu bab 8, bahan buatan dalam industri. Dalam bab 8 ini, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci dan juga mendalam dalam subtopik 8.1 iaitu alloy dan kepentingannya. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya harap agar semua telah pun bersedia dengan buku teks kimia tingkatan 4 masing-masing, buku nota dan juga alat tulis untuk kamu mencatat semua isi-isi penting yang akan saya terangkan, yang akan saya sampaikan dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Saya juga berharap agar para pelajar boleh mempelajari sesuatu yang baru, iaitu di akhir pembelajaran, pelajar boleh memerihalkan dengan contoh alloy dan juga mewajarkan penggunaan alloy berdasarkan sifat dan komposisinya. So, apa tunggu lagi? Mari kita mulakan. Baiklah, cuba kamu semua perhatikan setiap satu gambar yang saya paparkan pada skrin anda. Cuba lihat dengan teliti. Baiklah, saya percaya bahawa semua pelajar telah pun melihat gambar-gambar yang saya paparkan pada skrin. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya, saya nak semua pelajar senaraikan nama-nama barang gambar-gambar ini pada Jamboard yang telah saya sediakan. Para pelajar boleh dapatkan link Jamboard di description di ruangan bawah ini ya. Sebentar lagi kamu boleh komen pada link Jamboard ini. Senarai barang-barang, senarai gambar yang kamu lihat pada skrin ini, kemudian tuliskan nama berserta dengan nama gambar-gambar yang kamu lihat. Aktiviti ini adalah diwajibkan untuk semua pelajar dan saya sebagai guru anda akan semak adakah pelajar ini jawab ataupun tidak. Sekiranya tidak menjawab, saya akan menganggap pelajar saya tidak hadir pada kelas kita pada hari ini. Baiklah, itu sahaja aktiviti untuk perbulan ini. Ingat, isi link Jamboard dengan senarai nama peralatan yang kamu lihat pada skrin berserta dengan nama dan boleh hantarkan melalui Jamboard yang akan cikgu sediakan di description bawah ini. Okey? Baiklah, sesi pembelajaran kita telah pun bersambung. Saya akan memainkan sebuah video. Sila tonton dan fahami video ini. Rear-ended here, kid. Lightning McQueen, you are wicked. Yeah, you were booking McQueen. Give me a little room, guys. You're my hero, Mr. McQueen. Yes, I know. Fred, thank He you. knows my name. He knows my name. Looking good, Freddy. Thanks to you, Lightning, we had a banner year. Oh, I mean, we might even clear enough to buy you some headlights. Are you saying he doesn't have headlights? That's what I'm telling you. It's just stickers. Well, you know, race cars don't need headlights because the track is always lit. Yeah, well, so's my brother, but he still needs headlights. Ladies and gentlemen, lightning. Adakah kamu rasa video tersebut menarik? Seronok? Baiklah, melalui video tersebut, apakah yang terlintas dalam fikiran kamu semua? Ya, betul. Dalam video itu terdapat dua watak yang berbeza. Watak yang pertama ialah kereta besi yang berkarat, tidak cantik, dan watak yang kedua ialah kereta merah
yang cantik, berkilat dan juga tidak berkarat. Baiklah, adakah kamu pernah terfikir bagaimanakah perbezaan ini boleh berlaku? Apakah yang membolehkan kereta merah tersebut kelihatan cantik, berkilat dan tidak berkarat? Ya, betul. Keluli ialah salah satu aloi yang membolehkan kereta tersebut nampak cantik, berkilat dan juga tidak berkarat. Persoalannya sekarang ialah, apakah itu aloi? Baiklah, saya akan terangkan lebih terperinci mengenai apakah itu maksud aloi. Baiklah, aloi merupakan campuran yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam. Aloi merupakan campuran yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam. Baiklah, di sini saya ada sertakan gambar. Sekiranya kamu melihat gambar yang berada di sebelah kiri kamu, okey, ini ialah merupakan susunan zarah dalam logam tulen. Pure metal ini ialah logam tulen. Ini ialah susunan zarah dalam logam tulen. Baiklah, dalam logam tulen mempunyai satu atom tulen yang disusun dengan teratur dan berlapis-lapis. Seperti yang kamu lihat, lapisan yang pertama, lapisan kedua, ketiga dan lapisan yang keempat dan seterusnya. Ianya berlapis-lapis dan juga disusun secara teratur. Okey, ini ialah susunan zarah dalam logam tulen. Manakala di sebelah kanan kamu pula ialah susunan zarah dalam aloi. Baiklah, ini ialah susunan zarah selepas proses pengaloyan berlaku. Apabila pengaloyan telah berlaku, zarah-zarah tersebut telah berubah sifat dan ianya bercampur. Okey, seperti yang saya telah terangkan tadi, aloi merupakan campuran yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu jenis unsur logam. Dan di sini, di gambar ini, kamu dapat melihat terdapat dua jenis unsur logam, iaitu atom tulen dan atom asing. Yang berwarna biru ini adalah atom tulen, manakala yang berwarna hijau adalah atom asing. Baiklah, bila kita memasukkan atom asing di dalam logam tulen, dan atom asing ini biasanya saiznya adalah lebih besar berbanding daripada atom tulen. Dan susunan yang seperti ini dapat mengelakkan berlakunya penggelonsoran di antara atom-atom tulen dalam lapisan. Dan sekiranya susunan yang seperti ini, secara tidak langsung, aloi adalah lebih keras berbanding dengan logam tulen kerana sifatnya, kerana susunan zarah di dalam aloi berbeza daripada susunan zarah di dalam logam tulen. Okey, apabila susunan zarah ini seperti ini, lebih teratur dan berlapis-lapis, ianya mudah menggelongsor dan ianya lebih lembut. Maka aloi kerana susunan yang seperti ini, ianya bersifat lebih keras dan tidak mudah lembut.
Okey. Di sini saya akan mengajarkan kamu tips-tips untuk menghafal contoh-contoh aloi bersama dengan komposisi, sifat dan kegunaannya. Dan ini adalah aloi yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah keluli, yang kedua pewter, gangsa, loyang dan duralumi. Baiklah, kita ke slide seterusnya. Yang pertama, saya akan terangkan keluli. Okey, keluli, kandungan keluli ialah besi dan karbon. Sifatnya keras dan kuat. Manakala keluli sesuai untuk membina badan kereta, bangunan, jabatan dan juga mesin. Ini adalah cara menghafal kandungan dan sifat keluli. Okey, jangan risau, para pelajar tidak perlu menghafal peratusan kandungan yang terdapat dalam keluli. Cukuplah menghafal kandungan, isi kandungan komposisi di dalam keluli. Okey, untuk kandungan keluli, tipsnya ialah kamu kena sebut bekar. Bekar untuk keluli. Untuk keluli bersamaan dengan besi dan karbon. Kenapa saya eja karbon sebagai C-A-R-B-O-N bukannya K-A-R-B-O-N? Boleh sahaja jika kamu ingin mengeja K-A-R-B-O-N dalam bahasa Melayu, tetapi saya gunakan tips C-A-R-B-O-N ini kerana saya ingin menunjukkan kegunaan karbon ini. Kita boleh, jika kita sebut bekar, bila kita nampak kar, ianya sesuai untuk membuat badan kereta. Jadi kita ingat, keluli ialah kebekar. Kebekar, mewakili keluli, mewakili besi, kar mewakili karbon dan kegunaannya adalah untuk membina badan kereta. Okey, ingat, keluli ialah kebekar, besi tambah karbon. Okey, untuk aloi yang seterusnya ialah pewter. Kandungan pewter adalah timah dan antimoni dan kuprum. Sifatnya berkilat, lembut dan mudah ditempa. Kegunaan pewter adalah membuat barangan alat perhiasan seperti piala, bingkai gambar, membuat barangan rumah, membuat barangan alatan meja seperti teh dan pinggan. Okey, ini cara menghafalnya. P untuk pewter, T untuk timah, A untuk antimoni dan Q untuk kuprum. Pitiaku adalah pewter bersamaan dengan timah tambah antimoni dan kuprum. Okey, pitiaku sama dengan pewter, kandungannya ialah timah tambah antimoni dan kuprum. Okey, aloi yang seterusnya ialah gangsa. Kandungan gangsa ialah kuprum dan timah. Sifatnya keras, kuat, lebih tahan geseran dan kakisan berbanding dengan kuprum. Kegunaan gangsa ialah membuat alatan seni seperti patung, pingat, piala dan duit shilling. Okey, cara menghafalnya ialah gang untuk gangsa, ku untuk kuprum, T untuk timah,
Okey, gang kuti iaitu gangsa sama dengan kuprum tambah timah. Gang kuti. Gangsa kandungannya kuprum tambah timah. Lalu yang seterusnya ialah loyang. Loyang, kandungan loyang ialah kuprum dan zinc. Sifat loyang keras, kuat, mudah ditempa dan tahan kakisan. Manakala kegunaan loyang pula untuk membuat alat perhiasan, alat muzik, bekas makanan dan badan kunci. Cara untuk menghafal perkataan loyang dan juga kandungannya ialah yang untuk loyang, ku untuk kuprum, zi untuk zinc. Jadi kita hafal yang kuzi iaitu logam, loyang, yang kuzi iaitu loyang sama dengan kuprum tambah zinc. Yang kuzi, yang kuzi. Yang kuzi loyang sama dengan kuprum tambah zinc. Okey, baiklah. Untuk aloi yang terakhir ialah duralumin. Kandungan duralumin ialah aluminium, magnesium, mangan dan kuprum. Aluminium, magnesium, mangan dan kuprum. Sifat duralumin ialah ringan, kuat, tahan kakisan. Kegunaan duralumin sesuai untuk membuat badan kapal terbang, badan kapal dan juga basikal lumba. Ini ialah cara untuk menghafal duralumin dan juga kandungannya. Okey, du untuk duralumin, a untuk aluminium, ma untuk magnesium, ma untuk mangan dan ku untuk kuprum. Jadi kita hafal doa mamaku. Doa mamaku. Doa mamaku adalah duralumin sama dengan aluminium sama dengan magnesium tambah mangan dan juga kuprum. Okey, ingat ku. Duralumin sama dengan aluminium tambah magnesium tambah mangan tambah kuprum. Okey, duralumin sesuai untuk membuat badan kapal terbang, badan kapal dan juga basikal lumba. Baiklah, saya akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan sebuah video eksperimen 8.1 yang kamu boleh rujuk pada buku teks kimia tingkatan 4 pada muka surat 255. Saya ulang, muka surat 255. Sila tonton dan fahami isi video ini. Selamat menonton! Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 2 buah gelas, sudu kelulinir karat, paku besi dan juga kertas pasir. Baiklah, pada mulanya kita perlulah bersihkan paku besi dan juga sudu kelulinir karat menggunakan kertas pasir. Pastikan kedua-duanya dibersihkan dengan begitu teliti. Kemudian, letakkan sudu kelulinir karat dan juga paku besi ke dalam gelas masing-masing. Pastikan anda telah mencatat keadaan permukaan kepingan selepas dibersihkan dengan kertas pasir.
Seterusnya, cikgu akan menggunakan air paip untuk merendam kedua-dua bahan di dalam gelas. Selepas seminggu, keluarkan kedua-dua bahan dan perhatikan semula keadaan permukaan tersebut. Adakah ianya berkarat ataupun tidak berkarat selepas direndam selama 1 minggu? Pastikan anda mencatatkan pemerhatian anda di dalam jadual seperti jadual 8.1. Baiklah. Macam mana dengan video eksperimen 8.1 tersebut? Adakah ianya menarik? Ya, video ini memang ringkas dan saya telah buat sendiri video eksperimen ini di rumah. Dan saya harap semoga para pelajar mempunyai peluang untuk mencuba membuat eksperimen ini sendiri di rumah dengan bantuan ibu bapa, dan jangan lupa untuk jaga keselamatan ketika melakukan eksperimen ini. Okey, baiklah. Kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, untuk kesimpulan eksperimen 8.1 yang saya dapat melalui eksperimen tersebut ialah alloy lebih tahan terhadap kakisan, tahan karat dan sifatnya lebih keras berbanding dengan logam tulen. Logam tulen tidak tahan terhadap kakisan, mudah berkarat dan juga kurang keras. Kenapa alloy keras dan logam tulen kurang keras? Kerana perbezaan susunan zarah-zarah atom alloy dan juga atom logam tulen. Baiklah, para pelajar diingatkan untuk mengisi kuis, untuk menjawab kuis Google Form yang telah saya sediakan di ruangan description di bawah. Kamu tekan link dan jawab kuis tersebut yang mempunyai 10 soalan, dan ingat, kuis tersebut hanya akan dibuka dan saya akan ambil markah melalui kuis tersebut dalam masa 24 jam sahaja. Ingat, dalam tempoh 24 jam, tetapi hanya sekali percubaan sahaja untuk seorang pelajar. Jadi ingat untuk jawab kuis Google Form tersebut kerana ianya ada markah. Okey, kita telah pun tiba di penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu menutup sesi pembelajaran pada hari ini, ingin saya terangkan kesimpulan daripada menghafal kandungan alloy supaya para pelajar ingat tips yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, untuk alloy yang pertama kita akan lihat keluli. Bila sebut keluli, kamu kena ingat perkataan kebekar. Kebekar, ke untuk keluli, be untuk besi, kar untuk karbon. Bila tengok perkataan kar, ingat bahawa keluli adalah digunakan untuk membuat badan kereta. Baiklah, alloy yang seterusnya ialah piuter. Piuter, kita kena ingat perkataan tiaku. Tiaku. Okey, P membawa maksud pada piuter, T ialah timah, A antimoni dan Q ialah kuprum. Bila sebut piuter, ingat P. Bila sebut P, ingat ianya membuat piala. Alloy yang seterusnya ialah gangsa. Apabila kita tengok gangsa, ingat perkataan gangkuti. Gangkuti ialah gang untuk gangsa, kuprum, ti ialah untuk timah. Dan bila sebut gangsa, ingat gangsa untuk membuat pingat. Okey, seterusnya alloy loyang. Bila sebut loyang, kita akan fikir, kita akan ingat bahawa mak kita di dapur menggunakan loyang untuk membakar kek, betul? Jadi loyang digunakan untuk membuat bekas makanan untuk membakar kek dan juga badan kunci. Ingat, perkataan
Yang-ku-zi. Yang-ku-zi. Yang membawa maksud loyang. Ku ialah kuprum. Zi ialah zinc. Jadi ingat yang-ku-zi. Dan yang terakhir ialah duralumin. Duralumin, kita ingat perkataan doa mamaku. Du ialah untuk duralumin. Aluminium, magnesium, mangan, dan ku ialah kuprum. Ingat, bila duralumin, ianya digunakan untuk membuat badan kapal terbang yang ringan dan juga keras. Baiklah, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar dan sesiapa sahaja yang menonton video ini. Semoga mendapat ilmu yang baharu dan jangan lupa untuk komen di ruangan Jamboard yang telah disediakan dan juga jawab kuis Google Form dan dapatkan link Jamboard dan Google Form di ruangan description di bawah. Itu sahaja untuk hari ini. Bye!